Khadijah demam influenza A semalam, so Datin Seri Nur Syahidah nak masak hari ni special untuk dia. Sup ketam ni salah satu favourite dia. Makan dengan nasi memang terangkat ya. Elok dah bagi dia makan bertambah, sebab kalau demam ni memang selera tak ada. Dah akan Khadijah cepat sembuh ya. Sunyi rumah ni tak dengar suara dia marahkan si Yusof. 3, 2, 1, jump! Hari ni Mama nak masak sup ketam. Okay, Khadijah dia kena influenza A. Okay, so kita tengah kuarantin dalam bilik. Hopefully tak berjangkit kepada yang lain. Masukkan minyak masak. Kita masukkan tadi bahan yang telah kita tiris nipis-nipis tadi. Okay, masukkan 4 sekawan. Kita masukkan air. Kita masukkan ketal lepas air mendidih. Masukkan lada putih. Sos ikan, serbuk perasa dan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ya tak payah. Okay, dah mendidih. So kita nak hidang dengan Khadijah lah. Okay, so kita letakkan daun sup, daun bawang dan bawang goreng. Okay. So Roda boleh hantar dengan Kakak Khadijah, okay? Okay. Okay. Thank you for watching.